Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kooperasi dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana diberi kesempatan kali lagi untuk menyambut bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga bulan untuk kita meningkatkan amal ibadah, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di bulan yang mulia ini, marilah kita perbanyakkan ibadah seperti solat, membaca Al-Quran, bersedekah dan memohon keampunan. Ini adalah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jangan lupa juga untuk mengamalkan kesabaran, keikhlasan serta memperbanyakkan doa agar Ramadan kali ini membawa keberkatan dalam hidup kita. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf atas segala kesilapan dan kekilapan, sama ada secara sedar atau tidak, dan semoga Ramadan ini menjadi titik perubahan yang lebih baik untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesabaran dalam menunaikan ibadah puasa serta mendapat keberkatan sepanjang bulan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.